Kita call bapakku. Papi, papi, jangan marah. Jangan. Sweet lah bapakku ni. Dia letak gambar mamakku baru okey. Bilang saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, di mana Bapak? Kerja. Kerja malam kah Bapak? Kerja petang, balik jam 11 malam. Oh, Bapak di mana Mama? Ada di rumah. Bapak sudah makankah? Sudah. Makan apa? Ya, makan nasi sama ikan goreng. Yalah Pak, besok aku balik ya Pak, ambil aku. Di mana? Di airport lah, ya airport lah dah tu. Jam berapa? Nanti aku chat Bapak. Pasal kami besok ada masuk pagi satu, masuk petang satu. Bapak masuk kerja. Bapak masak petang lah. Oh, okey. Ya, aku masuk petang. Okey. Okay. Bye bye papi, bye bye daddy. Bye my love, bye. I love you. I love you too. Mama. Bye Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ada bapak begitu? Tak ada kan? Nih, bapak gue sejak. Bapak gue tu dia limited edition. Bapakku tu limited edition. Tidak ada duanya. Family kacip. Bapakku tak melayan je. Jangan cakap kenapa naknya begini. Kau tengoklah bapakku. Daus bapakku underground sudah. Astaghfirullahaladzim, minta maaf ya. Siapa-siapa sini yang sudah underground, minta maaf ya, tiada niat pun. Ya Allah, banyak yang sudah underground. Sorry ya. Astaghfirullahaladzim. Sorry. Tak sengaja. Kamu bah lucu. Dos bapak saya sudah underground. Jangan macam underground gila. Aduh, ini macam yang nak budak-budak underground pula tu. Jangan macam itu. Oh ya. Doakan bapak kamu, okey. Semoga sihat-sihat, okey. Bapak aku cerai. Sudah lama jangan nama luar di sini. Kau fikir aku ni apa? Pakar motivasi, ha? Ada, ha? Jangan ya. Terima kasih Aina kerana memberi peluang untuk aku mewarnai komen-komen dalam video kau nanti. Yakin dia mau bayar gambar begitu. Masalah kau. Tapi ni satu kali je boleh. SS memang. Kalau kamu komen di videonya, komen guna ni. Okay, nice.